Wali. Baik doh. Lagu tu belum siap lagi tau. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Kau dah jadi komposer lah. Aku macam-macam buat lah. Aku yang buat surat kontrak, aku dah jadi video apa Habis semua. surat dah siap ah. Surat dah siap. Okay, korang dengar ni. Kita tak nak drag masa. Alah. Okay, nak borak dengan perempuan untuk podcast, panggillah saya. Tapi tak ada apa yang special. Lahir Melaka, membesar Melimau, sekolah Melimau, matrik Melaka, lepas tu belajar UTHM. Barulah jauh sikit sampai master. Tapi tak habis sebab kata nak kahwin awal, beranak. Anak pula ada problem jantung berlubang. Itu sebab berhenti belajar, kos banyak sangat nak kena tanggung. Kalau cerita kerja, dari form 4, kerja dah. Part time person, Shell, habis universiti, masuk JPAM. JPAM best, paling best. Lepas tu mula dah cinta pada kerja komuniti. Sekarang suri rumah, tapi tak berapa suri rumah. Aktif KRT, Persatuan Penduduk JPKK. Dapat bawa masuk 100k untuk taman ni. Projek tengah ongoing. Saya nak promote bagi lagi ramai orang muda berkecimpung dalam persatuan atau KRT. Sebab ramai orang muda tak faham dan tak tahu kepentingan itu semua dalam hidup bermasyarakat. Okay, bye. Banyak nak interview ni. Panjang lebar. Betul dia punya semangat kobar-kobar nak ngajak orang join Itu- community. Itu